Hey guys, Assalamualaikum. Hari ni kita buat mini vlog. Tak adalah mini sangat, tapi kita buat vlog lah. Tapi vlog hari ni aku nak pergi cari dinner. Berita baik untuk semua warga Setia Alam, especially warga Setia Alam. Aku tak tahulah ada branch lain ke tidak. Aku dah jumpa satu ayam gepuk, tapi different dia adalah hari ni aku tak order ayam gepuk. Aku tak order ayam gepuk lah. Kalau korang nak tengok aku order apa, cuma follow aku. Cuma aku boleh cakap dia bukan ayam. Sambal boleh lah aku bagi 7 out of 10, 6.5, macam itulah. Tengoklah dia ada dua, satu pedas dan extra pedas. Yang biasa maksudnya pedas biasa, bagi sambal hijau. Sambal hijau. Kalau yang pedas dia bagi merah, plus dia bagi dengan kacang kuah kacang gajus ni. Kuah korang tahulah, siapa peminat gepuk korang tahu lah. So hari ni kita nak pergi beli, tapi bukan gepuk biasa lah. Aku beli gepuk yang luar biasa sikit. Tapi dia dekat kedai tu lah. Tapi bukan gepuk lah. Cuma set dia masih set yang sama. Set dia sama, cuma dia bukan ayam, dia bukan geli ke lele ke, dia bukan sotong ke, bukan. Dia surprisingly hari tu aku dah try. Sebenarnya main try je beli, tapi bapak betul aku suka pula. Jadi dia dah berulang-ulang. Okey lah, kan dia je. Kali anak aku pun dah suka. Jadi hari ni dia nak dinner tu, dia nakkan sup tu. Nasi dia masak extra kat rumah. Banyak jugalah isi dia bagi. Dia nakkan benda tu. Macam itulah sup dia. Dia bagi tahu pula. Tapi tak apalah, korang tengoklah nanti aku order apa dan aku akan tunjuk. Tapi aku tak tunjuklah makan, aku tunjuk tapau je lah. Waktu makan nanti payah sikit. Aku tak apa, kalau aku makan kat kedai lain, aku bawa balik rumah aku tapau kan. Aku tunjuklah bekas tu sup dia tu macam mana. So jom. Sambil aku menuju kedai tu, sajalah nak beritahu dengan korang, video hari ni direkod menggunakan DJI Osmo Action 6. Ya, aku letaklah dekat description tu link ke apa tu. Korang boleh tengok lah. Aku rasa dekat, aku belum boleh jadi affiliate lagi, tapi aku dah boleh share link from affiliate Shopee lah. Tapi tengok lah, korang kena cepat sebab benda ni kadang-kadang stok dia habis. Jadi bila stok dia habis, tak ada lah. Yang kau tekan tu tak ada lah. Sebab sekarang ni dia tengah berlumba dengan action apa, Pocket 4, lepas tu Osmo Pocket 4, lepas tu GoPro nak keluar next ni. So diorang akan ada, aku rasa dia akan announce benda yang aku rasa agak menggegarkan. Tapi tak apalah, kita tunggulah tengok gegar tahap mana kan. Sampai tu, jom kita pun dah sampai ni parking yap. Okey, kita dah sampai. So aku nak lalu ni, aku tak ada cakap aku tunjuk kedai dia kat mana. Signboard dia. Lepas tu korang ikut aku nak pergi order kat dalam kan. Jom. Itulah kedai dia, Gepuk Bos. Jom. Kita nak kojak dengan nasi sup tulang. Sup tulang. Makan bungkus hijau. Sup tulang bungkus sama hijau dua. Lepas tu nak kangkung goreng. Ya. Kangkung goreng satu. Ada lagi? Sup Big Boss tulang sambal hijau 2, kangkung goreng 1. Received 45 ringgit and
70 cent. Nanti kita panggil nombor bang. Baik. Cuma pandai Tengok abang ni, orang cari dia menu favorite nya sup kan? Dia ada 3 kan? So kita ada 3 set. Dia ada kambing, tulang lembu dengan isi kambing. Oh. Hari ni kita try tulang kan? Ini kapan-kapan try jebok kambing. Jebok baik lah. Jebok kambing. Next nombor 0507. Baik. Dia best kat sini. Sambil kau menunggu tu, tidak kali ada nombor panggil tu, kita pot lepak. So kat sini boleh lah kau nak ngecas tu, nikotin ke apa kan. Tu kau boleh datang. Nasi kukus, apa nama dia? Nasi kukus lah, ayam gepuk bos. Memang bos lah. Tengah tunggu yang siap, ya order siap. Plus hari ni aku nak try yang pakai 1 inch punya lah. So nanti kau boleh edit tu sama ada vertical atau horizontal. Apalah, kita tunggu jap yang apa order ni. Mana order tu? Aku memang lah receipt memang gagal lah. Gepuk Big Boss Setia Alam. Orang waste je lah. Order tu sup kan. Lah, kita tunggu dia siap ni. Sampai tu kita try tengok pakai yang square tu. Aku edit tengok dia pecah macam mana. Ya, yang dinanti telah tiba. Kau boleh tengok. Bau dia memang tak boleh tahan lah, sup tulang ni. Jadi jomlah kita balik dan santap. Marilah pulang untuk dinner. Okay guys, kita jumpa di video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.